Ui. Ui. Baru nak kejar. Tunggu geng, tunduk. Enggak, duri. Patah dulu kali duri dah. Weh, besarnya. Waduh, tu lah. Dia mau pecah tempat kau tu tadi. Kali dia pun tunduk. Oh, nampak lah. Nampak lah. Kenapa ada punya tua dia? Ha, padu. Mantap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu hobi dan salam satu sepemancingan. Mantap. Hui. Alhamdulillah. Okey, geng. Hari ni kita turun mancing lagi, geng. Dekat pantai Batu Linting. Okey. Dekat sana seberang tu tengok kita punya sahabat Sipu Bonli. Dia tengah buat persiapan. Dia sampai awal sikit tadi. Baru sampai ni, geng. Okey, hari ni aku buat peralatan aku. Macam biasa. Aku buat 3 batang hari ni, geng. Shimano Swiftcast dengan Swiftcast XT. Okey. Lepas tu reel Shimano Bullseye 9120. Shimano Alex 14,000 lah. Dan juga Shimano Active Cast. Alright. Hari ni kita meneruskan misi lagi, geng. Meneruskan misi kita, geng. Memburu, mencari gerong belang. InsyaAllah, geng, mudah-mudahan ada yang manis hari ni. Kita cuba lagi, geng. Macam biasalah kita cuba, kita usaha. Okey, untuk umpan aku hari ni, geng. Umpan aku bawa udang mati lah, geng. Aku bawa udang mati je hari ni. Kita tengok. Allahu Akbar. Bawa udang mati je, geng, hari ni. Nampak? Udang mati. Okey, yang aku dah share lah. Ni aku sengaja aku bagi bocor tadi, bagi keluar angin supaya dah sampai sini lembut. Tapi masih segar, geng. Biarpun dah hampir 3 minggu, dekat-dekat 3 minggu, tapi tengok, geng, masih nampak segar, geng. Sebab aku vacuum dan seal lah. Baki yang lepas. Yang ni aku tak keluarkan angin lagi. Okay, yang ni aku tak bocorkan lagi. Yang ini aku dah bocorkan tadi. Okay. InsyaAllah, geng, hari ini aku akan tunjuk lagi, geng, sekali lagi perambut yang aku biasa gunakan. Kalinya minggu lepas aku tunjuk cara membuat perambut hidup, perambut beli laras. Hari ini aku akan tunjuk perambut panjang, perambut yang selalu gunakan lah untuk target ikan dekat pantai ni lah, ikan pari ke. Tapi kadang-kadang ikut kawasan juga, geng. Okey, ada setengah ikan dia tak nak makan rambut yang panjang-panjang. Dia nak perambut yang pendek-pendek. Tengok tempat juga, geng. Okey, jom kita set up dulu joran, geng. Jom. Okey, geng, macam biasa umpan aku cucuk lah. Hari ni kita pakai udang mati je. Umpan kupas. Kan? Tarik.
Okey, ada kawan tanya, umpan tak ikat kah? Okey, umpan ni isi dia liat geng. Yang ini isi dia masih liat lagi. Jadi aku tak ikat. Kecuali kalau udang tu dah lama sangat kan, isi pun dah lembek, mudah hancur, mudah tercabut, aku terpaksa ikat lah dengan getah umpan tu kan. Okey, yang ini isi dia masih liat lagi, masih keras lagi, masih segar lagi, jadi aku tak perlu ikat lah. Kalau nak ikat pun boleh juga geng. Nak ikat pun boleh juga, tapi awal-awal ni aku tak ikat dulu lah. Okey, teruskan lagi, cucuk lagi umpan. Hari ni aku pakai matakai Soft Spark geng. Okey. Fluorocarbon. Okey, siap. Tarik sikit dalam macam ni. Bagi dia lurus sikit. Jadi macam ni. Okey, supaya ikan senang je nak telan. Mantap tak? Jom kita balik geng. Ui. Ui. Baru nak kejar. Tunggu geng, tunggu geng, tuduk. Sana pun strike juga tu sipu. Kita pun strike juga geng. Alhamdulillah.
Alhamdulillah geng. Ikan pari geng. Pari lalat lagi, alhamdulillah. Kita tengok kawan kita naik apa tadi. Aku strike, dia pun strike geng. Wih, ikan manyong besar geng, gila ah. Double strike. Manyong. Gila ah. Aku mau pergi lari tempat kau tadi. Kalau aku tinggal aku pun tunduk juga. Oh gila macam patin. Gila. Besar. Tukarlah. Kenapa? Ikan apa dapat? Pari. Pari. Tukarlah kami pari aku ambil ni. Okey gang, kita tengok sipu. Sipu Bonli kita naik. Monster gang. Bapak besar. Geng, besar gila geng. Ikan mayong. Okay, kita pusing. Sini sikit clear. Besar. Ikan duri. Ayak. Wih. 3 kilo lebih ada, 2 kilo lebih ada. Dalam lingkungan tu lah. Lingkungan tu lah 4 kilo. Mungkin 4 kilo ke bawah lah. Besar gila ah. Tu angkat. Tiga duri. Patah dulu kali duri dah. Weh besarnya. Waduh tu lah. Aku nyoba pecah tempat kau tu tadi. Kali dia pun tunduk. Oh nampak lah. Nampak lah. Kenapa ada punya tua dia? Padu. Mantap. Kebetulan geng, aku nak berlari kejar Ruth. Dia tengah tunduk tadi geng. Kalau aku tengok joran aku pun dah tunduk geng. Alhamdulillah. Padu ah. Tu aku nak ikan pari lah, pari lalat. Pari bintik geng. Alhamdulillah. Rezeki hari ni. Kita punya perambut manis hari ni. Perambut manis. Yo. Penatnya aku berlari. Padu ah. Okey, pari lalat kita sudah mendarat. Alhamdulillah. Tapi saiz kecil lah, mungkin dalam lingkungan 1 kilo macam tu lah. Bolehlah, bulan puasa ni kita bakar-bakar geng. Alhamdulillah. Lauk bulan puasa ni. Okay. Puasa dulu. Okay, sekat dia ada satu geng. Okay. Alhamdulillah. Kita tengok perambut kita geng hari ni. Perambut boleh adjust Okay. Okay ni perambut aku guna hari ni. Rambut manis. Okay. Bagai. Alhamdulillah. Okay. Aku nak tunjuk aku punya perambut untuk biasanya yang aku strike pari lah. Okay. Panjang daripada mata kail ni. Kan. Tolak ke kanan sekali macam ni. Panjang dia lebih kurang sampai sinilah ataupun sampai bahu geng. Okey. Ni kita tolak habis ke kanan mata kail ni. Tolak sampai sini geng. Nampak? Panjang dia lebih kurang sampai bahu lah. Okey, lepas tu jarak daripada batu ladung pula macam ni. Okey. Ni batu ladung. Ni batu ladung.
lebih kurang 1 jengkal geng ah. Jadi lebih kurang 1 jengkal daripada swivel batu ladung ni. Okey, baru kita masukkan perambut. Macam ni. Okey. Ini yang aku selalu strike pari lah. Teknik macam ni geng. Okey, kalau bermanfaat boleh kongsi geng ah. Okey, aku pun belajar dengan kawan-kawan juga geng. Aku bukan sipu, aku bukan siapa-siapa. Aku hanyalah seorang pemancing. Tak gitu geng. Jom kita balik. Ada goyang-goyang sedikit. Joran Swiftcast XT aku ni lain macam goyang dia aja. Adakah ikan? Lain macam ni. Kita tengok. Kita tengok geng. Gaya macam ikan lah. Alhamdulillah. Geng, ikan mayong lagi geng. Alhamdulillah. Okay, nampak gaya kita punya perambut manis hari ni jadi geng. Okay. Tapi ni kecil lah. Belum melawan kita punya mayong sifu boli tadi. Bapak besar geng. Alhamdulillah. Musim ni lagi ni. Ya, musim. Telefon air kapal sejuk. Ya. Kalau dia masuk memang ada tu. Okey, okey. Mantap. Mantap. Ekor sudah. Strike yang kedua, geng. Nah.
patuk-patuk lagi, geng. Ada patuk-patuk lagi. Ni tengok. Kan Adidas, geng. Boleh lah. Yang ni Adidas kot 2 ekor, geng. Tadi 1 ekor tadi aku tak rakam. Cik, tu boleh lah. Makanan kucing, geng. Cia. Okey, geng. Alhamdulillah. Selesai, geng, hari ni untuk pemancingan kita. Alhamdulillah hari ni kita ada strike yang mantap-mantap. Ada lebih kurang 4 ekor aku strike hari ni. Alhamdulillah. Dan juga alhamdulillah hari ni aku ada sedikit berkongsi berkenaan dengan ukuran perambut untuk target ikan pari yang selalu aku gunakan lah, yang selalu aku strike. Aku dah kongsikan dalam video ni. Alhamdulillah, semoga memberi manfaat lah dengan kawan-kawan yang menonton video ini. Orang berminat dengan peralatan memancing yang aku gunakan ni ataupun peralatan-peralatan yang lain, aku ada sediakan link dalam video ini, korang boleh tengok. Dan juga korang boleh pergi ke kedai-kedai pancing yang berhampiran dengan korang. Okey, kalau ingin mencari produk daripada Shimano, sama ada rod ataupun mesin, korang boleh tengok, geng. Dekat kedai-kedai terdekat. Kalau korang sudi, korang beli dekat link yang aku sediakan, geng. Okey, geng. Untuk hari ni alhamdulillah aku ada naik 4 ekor ikan, geng. Ikan mayong adalah mungkin dalam 800 gram kot. Okey, alhamdulillah lauk untuk Ramadan ni, insya-Allah. Lepas tu kirung-kirung pun saiz pun boleh tahan, geng. Mantap juga hari ni. Oh dia. Dan juga ikan pari lah, lebih kurang dalam dekat sekilo ke macam tu lah, ataupun sekilo lebih sikit. Alhamdulillah. Okey, ada jugalah rezeki hari ni. Okey, yang betul spot ni memang jarang-jarang kecewa lah spot ni. Tapi itulah, kalau dia tak nak bagi memang kumpul terus lah. Tapi kalau dia bagi, alhamdulillah memang berlauk lah kalau dekat sini. Itulah rezeki, geng. Rasa-rasanya dah tak ada apa. Okey, pada sahabat-sahabat yang menyambut tahun baru Cina, selamat menyambut tahun baru Cina. Lagi beberapa hari ni, dah dekat dah. Lepas tu kepada sahabat-sahabat kita yang beragama Islam, selamat menunaikan ibadah puasa, geng. Kemungkinan aku akan bercuti lah dalam bulan Ramadan tu. Mungkin aku bercuti memancing dulu, tengok keadaan macam mana. Sama ada aku nak turun malam ataupun turun petang ke. Kalau aku turun sebelah pagi, mungkin memancing sekejap ke. Tengok keadaan dulu, geng, macam mana. InsyaAllah, geng. Kalau ada video tu, adalah tu aku turun. Kalau tak ada tu, memang tak adalah aku turun, geng. Okey. Batuk pula, geng. Rasanya setakat tu je lah untuk hari ni. Assalamualaikum. Jumpa lagi. Mantap.